Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam UMT Cipta Warisan. Bertemu lagi anda semua di dalam podcast Sembang ke Laut. Ilmu laut kita sembang. Bersama saya lagi, host anda pada hari ini, Pok Cha. Hari ini kita bawakan lagi tetamu yang baru untuk anda semua dan kita akan sembang tentang tajuk kita yang cukup menarik pada hari ini. Seperti biasa, kita akan sembang dan kita akan bincang topik-topik mengenai maritim, marine, hidupan laut dan sebagainya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jangan lupa untuk anda komen, like dan subscribe dan share ke semua podcast-podcast kita untuk tatapan pendengar-pendengar di luar sana. Baik, tanpa membuang masa, saya nak perkenalkan dengan tetamu kita pada hari ini. Kita bawakan khas daripada Institut Oceanografi dan Sekitaran. Okey, saya perkenalkan tetamu kita, Encik Azam Yaakob. Silakan Tuan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Terima kasih kerana jemput. Ini adalah podcast yang pertama untuk saya. Nama saya Muhammad Azam bin Mak Yaakob. Saya berasal daripada Machang, Kelantan. Okay. Bermulanya saya di Terengganu ni adalah pada 17 Mei 1999. Masa tu nama kat sini nama dia UPM Terengganu, Universiti Malaysia Cawangan Terengganu. Kemudian ada cerita sebenarnya, saya dan batch saya hampir dipindahkan ke UPM Bintulu. Sebab masa semester pertama kami tu kami dapat berita daripada lecturers mengatakan yang tempat ni akan stand alone menjadi universiti yang universiti sendiri. Maknanya tak bergantung dan dah putus hubungan dengan UPM. So masa tu memang kami agak risau sebab masa tu mana ada AirAsia. Masa tu ada MAS je. Dan saya pun bagi tahu pada mak saya kata dia ada dua choice je. Sama ada saya pergi dah graduate baru balik ataupun memang stop pengajian. Sebab masa tu keluarga saya agak dalam proses lagi sebab masa tu abah saya meninggal. Isteri pula. Saya punya mak saya dia tak bekerja. So memang kami bergantung terus kepada PTPTN lah, kan. Kemudian masuk semester 2 November 1999 tu dengannya semua student UPM dikekalkan di sini sehingga habis. So junior kami semua under College Universiti Terengganu tahun 2000. 2002 tukar lagi nama ke KUSTEM, College Universiti Sains dan Teknologi Malaysia. Dan 2 Februari 2007 barulah tukar nama ke UMT. Okey, baik. So tahun berapa Encik Azam mula-mula masuk ke UMT? Sebelum tu nama dia UPMT? Tahun masuk di Terengganu 1999 99 sampai 2002. Kemudian Dr. Rosnan masa tu, arwah Dr. Rosnan tu dia call saya suruh jadi research assistant dia. Sebab ada seorang tu dah nak berhenti. So masa tu pun saya minta lewat sebulan sebab saya nak tengok World Cup 2002 yang Japan Korea masa tu sebagai penganjur. Kemudian saya sambung masters dan alhamdulillah 2005 saya dapat kerja kat sini. Itu pun sebenarnya saya pergi untuk belajar macam mana interview. Tapi nak dijadikan rezeki tiba-tiba dapat. Sebab saya punya cita-cita dulu cikgu tau. Saya punya cita-cita dulu cikgu. Masa habis matrikulasi dekat UPM dekat Kota Baru tu pun saya punya pemilihan first choice, second, third, fourth tu pun cikgu. Yang kelima tu saya tak reti nak isi. Nak isi apa Lepas tu saya tanya roommate saya, Marine Science, Sains Samudra. Masa tu dipanggil Sains Samudra dalam Malay kan. So 2-3 orang keliling tu semua last choice tu Sains Samudra. So saya letak lah. Dan satu rumah kita orang tu semua dapat Sains Samudra. Okey. Sebab Cik Azam lah yang mempengaruhi tu? Bukan. Sebab ada seorang tu yang isi. So semua orang follow dia. Faham. Itulah.
Sebab ada cerita juga saya belum spill lagi cerita ni sebenarnya. Masa saya dapat Sains Samudra tu, ya, kita jiwa pemberontak kan. Ya, saya macam frust sebab saya tak boleh jadi cikgu. Okay. Sebab ada yang kawan saya memang nak jadi cikgu, dia dapat pendidikan biologi kan. Masa tu under UPM kan, maknanya habis je degree tu jadi cikgu. So masa tu dia punya sedih dia tu, saya punya mak saya call UPM Terengganu masa tu, dia tanya macam mana prosedur nak tukar kos. Dia kata tak apa cik, dia kata dia cakap sendiri ya, dia kata adik datang dulu sini, skor betul-betul first semester, second semester, buat rayuan untuk tukar kos. Dia kata ada banyak lagi kos lain kat Terengganu ni. Okay. Kemudian saya pun datanglah Terengganu kan. Masa tu Terengganu, soalan pertama masuk pagar tu, saya ingat lagi mak saya, mana universiti? Sebab masa tu masuk je pagar UPM Terengganu semua paya. Kiri kanan paya, hujung yang seleko sekarang tu baru dia start bangunan. Masa tu semua paya, pokok-pokok paya apa semua. Situ dulu saya ingat lagi, kita orang sempat the last batch yang buat apa ni panggil, letak benih ikan di kawasan paya tu. Okey. Dia ada setiap tahun dia akan ada program tu. Melepaskan ikan-ikan. Lepaskan benih-benih ikan dalam paya tu lah. Dan dia orang pun, sebab paya besar masa tu. Dia sekarang ni dia dah jadi macam parit kan. Dia bukan paya dah. Dia dah tak Macam fakulti, library, chancellery, Dewan Konvo tu semua tu paya dulu. Kawasan burung migrate, singgah untuk rehat. Okey. Yang China, Australia tu kan. Okey. So sebelum kita pergi lebih jauh, boleh Cik Azam bagi tahu sikit dekat pendengar-pendengar, sekarang ni Cik Azam di UMT apakah tugasnya? Dan untuk makluman tuan-tuan pendengar, kita Cik Azam ni dikenali nama popular dia Cik Ajay. So saya akan panggil nama Cik Ajay lah lepas ni. Okey, Cik Ajay boleh jelaskan sikit apa tugas Cik Ajay sekarang di UMT? Okey, saya cerita saya punya degree dulu . Okey, boleh. Saya punya degree saya Marine Science. Kemudian master saya dalam bidang coastal process. Okey. Lepas tu bila dapat kerja, saya ditugaskan di Makmal Oceanografi Fizikal. Kemudian ada satu masa tu pegawai sains senior Cik Zul Kamal tu, dia banyak dia ditugaskan di, tak silap saya, Jerman dengan Taiwan. So lama dia tak ada di office. So kita orang ni, saya berdua dengan Cik Fatih masa tu, so saya diarahkan untuk jaga lab oceanografi kimia dan pencemaran marin masa tu. Kemudian sampai tahun 2000 saya tak silap saya, Prof Lokman dia ada restructure sikit nama lab dan lab. So saya dipindahkan ke oceanografi satellite dan informatik marine. Kemudian sekarang ni saya jadi pengurus untuk lab alami dan galeri. Okey, amat alami dan galeri. Okey, mungkin Cik Azam boleh, Cik Ajay boleh share sikit kat pendengar-pendengar, apa tu yang Cik Ajay sebut tadi, oceanografi fizikal, oceanografi dan satelit marine tadi. Mungkin ada pendengar yang tak pernah tahu tentang maklumat-maklumat macam ni. Masa saya di oceanografi fizikal, kita ada beberapa alat untuk mengukur data-data fizikal laut. Macam suhu, current, wave. Kemudian di oceanografi, makmal oceanografi kimia tu kita lebih kepada pencemaran marine sebenarnya kan. Kita ada alat-alat macam ICP-MS, yang lebih ada yang UV-VIS, dan yang tu gamma ray pun kita ada. Maknanya gamma ray tu sebenarnya bagus alat tu, macam kita ambil tanah dalam pasu bunga pun terus detect. Dia alat tu under Prof Nur Azhar.
Kemudian saya ditugaskan di Makmal Oceanografi Satelit dan Informatik Marine. Saya kena jaga ground receiving station. Dulu kita ada ground receiving station letak atas bumbung, tapi malangnya sebab kita ni berada di tepi laut, so semua benda tu berkarat. Dia cepat berkarat dan sampai satu masa tu memang saya buat report dah tak boleh bagi takut benda tu jatuh sebab dia dah atas bumbung Makmal berpusat kan, tinggi. Saya takut jatuh kat bawah, so buat report hantar dan alhamdulillah bendahari luluskan bajet untuk kita turunkan guna kren lah sebab masa tu hujung tahun kan. Okey. So sebab kita ni angin kuat hujung-hujung tahun kan, monsun timur laut apa semua tu. Kemudian bermula 2014 Prof ID dia start guna drone. Dia beli personally, dia guna drone dan kami belajar YouTube, belajar apa-apa, buku, tanya orang apa semua tu. Kita mapping satu UMT, satu kampus. Okey. Kan? So daripada data tu kita cuba guna beberapa software. Kemudian kita jadikan dia sebagai autofoto dan masukkan dia punya grid lah, apa nama panggil ni? Ni bahagian foto yang LED long apa semua kan dalam gambar tu kan. So untuk menggantikan satellite image. Okey. Kita orang sebab kita kalau buat kerja dekat Terengganu ni, satellite akan lalu sekitar 10 pagi hingga 4 petang overhead. Kan? Okey. Tapi masalahnya berapa hari Terengganu yang satellite lalu tak ada awan. Kita bukannya kawasan yang setengah negara sejuk, dia lalu awan tak ada kan, clear kan. Tapi kita memang menghadapi masalah yang buat ground survey dengan yang image perbandingan dengan satellite image. Okey. So idea Prof Edi, dia nak guna drone image tu menggantikan image satellite yang kalau beli mahal kan. Betul. Yang ini kita beli. Kelemahan dia dia pakai bateri. Kelebihan dia fly bawah awan, so tak ada gangguan awan. Okay. Dan kita akan mendapat satu image resolusi yang sangat tinggi. Bila dia start puas hati dah dengan image yang kita orang dapat tu, so start daripada 2015 Prof Edi beli menggunakan peruntukan universiti. Kita orang beli Matrix 100 bersama dengan multispectral camera. Tujuan dia untuk coral mapping. Sebab multispectral camera tu dia ada blue sensor yang boleh penetrate sampai ke dalam air lah. Sebab yang lain mungkin sama ada diserap ataupun dipantulkan balik. Okey. So start situ memang saya punya kerja jadi berubah. Perubahan tu memang daripada dulu kita orang kena diving, kena pergi laut. So sekarang ni banyak kita orang buat kerja kat pantai. Okay. So hantar drone saja untuk buat kerja coral mapping tu. Dan balik tu kita proses lah. Proses yang first level, kemudian masuk ke software remote sensing. Okey, baik. So kalau kita boleh simpulkan, maksudnya Cik Azam ni pada mulanya adalah pegawai sains yang banyak terlibat dengan kerja-kerja offshore, banyak terlibat dengan kerja-kerja diving sebagainya. Kemudian bila start ada drone di UMT, kita dah mula buat kerja-kerja di pantai dan sebagainya lah. Okey, dan tadi saya boleh simpulkan apa yang daripada maklumat Cik Ajar sampaikan dekat kita adalah, so drone ni bukan sahaja dia sekadar untuk ambil gambar. Okay? Dia bukan sekadar untuk kita record video dan sebagainya, tapi dalam kerja-kerja penyelidikan untuk bahagian di UMT, kita boleh sampai menghasilkan image yang menggantikan image satelit lah. Okay? Sebab berdasarkan apa yang Cik Ajar kata tadi, banyak image satelit dilitupi awan sebab kita adalah negara-negara tropika yang banyak litupan awan. Jadi image kita tak nampak lah sebab ada awan. Jadi teknologi satelit, teknologi drone ni lah yang boleh menyelesaikan masalah-masalah ni lah. Dan kalau macam tu, maksudnya UMT adalah antara pelopor untuk coral mapping menggunakan drone. Boleh Cik Ajar cakap macam tu? Nak kata first tu, saya tak tahulah maklumat tu kan. Tapi kalau research berkenaan coral mapping menggunakan drone ni, kita dah start daripada 2015-2016 sebenarnya. Okey, seawal tu. Masa tu drone tu adalah satu bukan orang kata apa?
tak semua orang pakai drone lagi masa tu. Berbanding sekarang ni, kalau company surveyor confirm ada drone sendiri. Okay. Confirm ada drone sendiri, dan bukan satu dua je dia orang ada. Dia orang biasanya akan ada yang quadcopter ataupun yang ada fixed wing. Sebab kalau pakai fixed wing ni dia orang boleh cover kawasan yang luas kan. So kita Coral ni dia tak luas mana, dan kita cover 0 meter ke hampir 10 meter, sebab Coral yang lebih dalam tu drone tak boleh capture. Yang lebih dalam tu biasanya yang pakai multi beam lah. Alat lain lah yang akan cover kawasan tu. Okey, faham. Okey, baik. So daripada apa yang Cik Ajay kongsikan kepada kami, maksudnya saya boleh boleh Cik Ajay bagi tahu, Cik Ajay adalah seorang drone pilot yang betul yang gunakan drone? Kita ada beberapa yang ada bukan license, dia panggil certified drone pilot, certified remote pilot. Saya, Cik Idaham, fakulti, Prof. Edi, kita orang buat certified remote pilot tu dekat Drone Academy Asia di Cyberjaya. Maknanya setiap orang tu akan ada nombor ID as pilot lah. Kalau bahasa pasarnya lesen pilot drone lah kan. Lesen pilot drone. So dia sebenarnya setiap kali research tu, untuk menggunakan drone dia memerlukan beberapa permit. Satu, kebenaran daripada pemilik tanah. Kalau sini kita guna senangnya pejabat tanah dan daerah lah. Nombor 2, kita kena ada permit daripada JUPEM. Kan biasanya dia orang nak pakai kamera apa, dan berapa keping gambar, dan kawasan mana. Sebab dia nak tengok sensitive area apa semua kan. Dan yang ketiga, permit daripada CAM. Permit CAM ni dia nak tahu drone tu jenis apa je. Dia tak tanya pun berapa keping gambar akan ambil. Dia biasanya dia lebih kepada keselamatan udara. Maknanya bila kita buat kerja-kerja drone tu, so CAM dekat mana-mana airport, dia akan tahu kawasan drone tu ada kat mana. So anything happen, dia boleh elak lah helikopter ke kapal terbang daripada lalu kawasan tu. Gitulah. Okey, maksudnya sangat luas penggunaan drone di Malaysia, dan itu antara maklumat-maklumat awal lah kalau pengguna-pengguna ataupun pendengar-pendengar di luar sana yang berminat untuk jadi drone pilot. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang berminat nak tahu, kalaulah mereka ni orang awam yang tak pernah menjadi drone pilot, apa yang mereka boleh buat untuk nak jadi drone pilot. Dan kalau Encik Azam sendiri, apa selain daripada contoh tadi kita sebut coral mapping, dan kita kata juga tadi penggunaan drone untuk untuk kita contoh tadi boleh memetakan gambar UMT kan. Selain daripada tu, untuk bidang marine ni apa lagi yang boleh kita hasilkan daripada drone ni? Setakat ni di INOS saja ya. Kita buat nombor satunya coral mapping lah paling banyak. Pulau-pulau di Terengganu semua dah buat, Tioman dan beberapa pulau di sekitar Pulau Labuan macam Kuraman, Rusukan Besar, Rusukan Kecil. Selain itu kita juga buat mapping untuk pantai. Study hakisan kan, erosion, beach erosion, dan juga yang ketiganya mangrove mapping. Yang tu Dr. Satya Inos lah. Yang tu kita dah mapping satu Kuala Setiu, kawasan mangrove saja untuk student PhD dia. Okey, menarik Maksudnya selain daripada kita boleh membuat imej pemetaan kawasan sekeliling, mangrove, dan juga hakisan sendiri boleh kita kenal pasti menggunakan teknologi drone jadilah. Cukup menarik. Baik. Selepas ini, untuk sesi yang seterusnya, kita akan dengar lebih lanjut lagi tentang pengalaman-pengalaman Cik Ajay, dan juga kita nak tahu selain daripada kerja-kerja research ni, apa lagi minat-minat Cik Ajay. Baik, kita tunggu untuk sesi yang kedua. Jumpa lagi selepas ini. Okey, kembali lagi pendengar-pendengar semua untuk sesi yang kedua podcast Sembang ke Laut, Ilmu Laut Kita Sembang. Baik, dalam sesi yang kedua ni kita nak dengar lebih lanjut lagi apa pengalaman-pengalaman yang ada dengan Cik Ajay.
kita punya alumni yang cukup-cukup lama daripada zaman UPMT sampailah sekarang Universiti Malaysia Terengganu. Okey, Cik Ajay, boleh kongsikan dengan kami sepanjang Cik Ajay menjadi pegawai sains di Institut Illinois, apa pengalaman-pengalaman kerja sebagai pegawai sains yang paling mencabar? Mungkin daripada kerja-kerja yang pernah Cik Ajay buat. Pengalaman mencabar, saya rasa banyak dekat laut lah. Okey. Macam offshore tu, kami pernah beberapa kali kena ribut. Dan dari segi distance contohnya 18 jam baru sampai stesen daripada Kemaman kan. So antara yang paling teruk pernah kita orang kena tu dengan RV. Ombak tak tahu masa tu berapa meter, masak pun dah tak boleh dah. Kita orang hanya tidur dalam keadaan bergoyang tu. Kita tak payah nak kalih-kalih. Memang dia kalih sendiri. Okey, tak payah lawan lah. Nanti tunggu dia kalih balik. Mungkin pendengar tak tahu, RV tu apa Cik Ajay? Oh sorry, RV tu kapal penyelidikan UMT. Okay. Nama dia RV Discovery. RV Discovery. Okay. So yang saya ingatnya radas kaca dalam makmal tu semua dah pecah. Tak ada siapa berani masuk masa tu. Periuk nasi tu dah jatuh ke lantai. Tak ada siapa bergerak, semua duduk tempat masing-masing je. So esoknya tu bila dah reda tu barulah kita orang angkat periuk nasi tu dah keras, bulat atas lantai dah dekat dapur tu. Kemudian radas kaca tu kru kapal vacuum lah. Apa-apa hal dia kena vacuum dulu, takut ada yang kecil-kecil kan. Yang untuk study air laut kan. Semua masa tu memang pecah lah. Dan kita orang masa tu memang sangat lapar sebab memang tak makan satu hari. Satu malam tu tak makan. Dengan kapal KL Cermin Jabatan Perikanan pun kita orang pernah kena ombak 4 meter. Okey. Air tu dah sama satu level dengan kapal tu, air ombak tu. Yang tu pun saya, tapi alhamdulillah setakat ni staf INOS kelebihan dia apa-apa hal perut kenyang. Selagi ada makanan kami makan dulu. Yang tu kita orang punya moto, apa-apa yang berlaku perut kena kenyang. Okey. Yang ke tadi laut kan? Tadi laut. Diving. Diving pun ada projek fish behavior siang dan malam. Kita orang kena menyelam siang dan menyelam malam. Di mana? Di sekitar perairan Terengganu lah. Dia ada beberapa point kawasan Tukun Tiruan tu yang Jabatan Perikanan punya. So the last day tu, malam tu saya tak menyelam, saya duduk atas bot je. Tiba-tiba timbul banyak ular air. Ular? Saya rasa dalam 5 ekor keliling bot tu. Saya kata macam mana nak bagi tahu dia orang Sebab nanti biasanya ular ni akan detect cahaya tau. Dia orang pegang flashlight. Tank belakang tu kalau kena cahaya bulan pun dia akan reflect. So dia akan menarik ular menyerang ular tu. So bila dia orang timbul je, dia orang gelak-gelak sebab dia orang rupanya di dalam air tu dia orang dah mengelak-mengelak dah. Ular yang kat bawah tu kan. So dia orang keluar timbul tu merata tu. So dia orang gelak. Saya memang masa tu tak boleh nak gelak, tak boleh nak apa dah. Saya campak je tali. Memang kaku dah boleh bagi tahu ular. Kita tak nak bising kan. Lepas tu bila seorang dua tu perasan barulah semua jadi kelang kabut nak mari ke bot. Masa tu kita tahu kan ular laut ni sangat bisa. Tapi alhamdulillah bukan saya yang dalam air, bukan giliran saya masa tu. Tapi untuk kejadian tu tak ada alhamdulillah. Selamat lah. Tapi memang paling menakutkan lah. Sebab ada satu ekor ular tu dia memang pergi direct kepada Encik Subarjo. Tapi mungkin Encik Subarjo masa tu dia pukul permukaan air tu dengan flashlight. Mungkin benda tu mengganggu dan kita orang tak nampak dia pergi ke mana. Encik Subarjo berenang je terus ke bot. So itu antara tips ya. Kalau berhadapan dengan ular laut, boleh ketuk apa-apa yang kalau berani lah. Baik. Mungkin sebagai penyelam yang dah banyak kali turun ke laut untuk diving dan sebagainya, mungkin boleh sharekan juga kepada pendengar-pendengar apa tips ataupun keselamatan lah yang boleh kita apply masa kita diving. Saya rasa saya bukan orang yang
orang yang betul untuk tanya pengalaman, sebab saya last dive saya 2014 di Pulau Redang. Okey. First dive saya first dive masa ambil lesen lah kan, masa RA tu. Yang buat kerja tu projek Tukun Tiruan under Talisman. Masa tu saya jadi ketua bagi kerja lapangan tu dekat Pulau Kapas. Yang tu memang kita orang dive banyak kali lah kan. Memang saya pun dapat banyak pengalaman dive tu. Kalau dulu-dulu banyak saya berdarah hidung lah, sebab kita tak pandai lagi tak pandai nak equalize, tak pandai nak breathing yang cara yang betul. So saya tak perasan saya tu dah terapung sampai ke atas dah. Tapi bila kita paksa turun balik, dia start berdarah saya punya hidung. Itu pengalaman saya lah. Sebab dive ni dia tak boleh naik Terus naik laju kan. Dia kena stop, ada safety stop dia. Tak boleh laju, kena slow. Dia macam naik gunung lah. Naik tak boleh laju. Turun boleh laju. Turun boleh laju. Okey, alang-alang. Cik Haji dah sentuh sikit. Naik gunung tak boleh laju, turun boleh laju. Okey, untuk makluman anda semua yang mendengar ni, Cik Haji juga adalah antara pendaki-pendaki hebat yang ada di UMT. Okey, so ini boleh saya cakap sebagai hobi tega lah daripada Cik Haji, betul? Betul. Tu sebenarnya hobi je, hobi dengan kawan-kawan. Okey, baik. Sebelum kita masuk kepada hobi tega Cik Haji ni, mungkin last saya nak conclude dulu bahagian pegawai sains ni tadi. Ramai orang menganggap kerja-kerja pegawai sains ni adalah orang yang menganalisis data, dia duduk depan alat dan buat kerja-kerja makmal pakai radas kaca dan sebagainya. Adakah itu dibuat juga oleh Cik Haji ataupun benda ni ada tanggungjawab dekat pegawai sains lain? Dan apa beza kalau Cik Haji sebagai pegawai sains untuk orang yang kerja di makmal dengan orang yang kerja di lapangan sebagai pegawai sains? Sebenarnya saya sentuh dulu pegawai sains di institut, dia tak sama dengan pegawai sains di fakulti. Sebab fakulti dia menguruskan lab dan student diploma, degree, masters, PhD kan. Tapi di institut ni pegawai sains dia terlibat dengan penyelidikan bersama dengan student masters and PhD saja. Dalam masa yang sama, internal research kita juga buat research dengan agensi luar, dengan Jabatan Perikanan, dengan Jabatan Mineral dan Geoscience, dan ada juga company-company swasta yang bagi consultancy work untuk INOS dekat offshore ataupun dekat sungai-sungai, macam 2 tahun lepas dekat sungai-sungai Sarawak. So kerja-kerja kami dia ada pembahagian tugas masing-masing. So leaders biasanya dia akan buat paper, costing, dan yang lain akan jadi technical assistant lah, yang collect data. Dalam masa yang sama, bila balik je ke pejabat, kita orang akan proses data tu sendiri. Sama ada sesama staff ataupun dengan student masters atau PhD lah. Tapi at the end, data-data dan report tu kita akan bagi kepada ketua projek daripada penyelidik-penyelidik INOS lah. So dia orang yang akan present projek tu, buat final punya report dan hantar kepada pemilik projek lah. Okey, baik. Faham? So maksudnya ada beza lah untuk siapa yang menjadi pegawai sains di fakulti dan pegawai sains yang duduk di institut lah. Okay, so untuk pengetahuan, kita di Institut Oceanografi dan Sekitaran banyak fokus kepada kerja-kerja lapangan lah yang melibatkan pergerakan, pergi kepada site terus dan study data-data yang berkaitan. Okay, baik. So, kita berbalik kepada topik yang dah disebut oleh Cik Haji tadi. Kita nak pergi kepada gunung pula. Tadi kita dah cerita dalam laut, kita dah cerita atas kapal, dah cerita tentang drone. Okay, baik. Mungkin Cik Haji boleh ceritakan macam mana Cik Haji sebagai pegawai sains ni boleh terlibat ataupun macam mana minat tentang mendaki gunung ni boleh datang, dan ceritakan pengalaman yang Cik Haji berkaitan dengan mendaki gunung ni. Okey, dia sebenarnya bukan bermula dengan hobi. Hobi saya bersukan. Okey. Macam bola sepak dan badminton lah. Saya tak minat pun hiking masa tu. Masa saya mula-mula jadi RA, saya baru seminggu jadi RA. Kemudian
kawan sekolah saya call, kata jom kita pergi Gunung Tebu. Tak ada beg, tak apa, pinjam je. Gunung apa? Gunung Tebu dekat Tebu. Besut. Okey. Masa tu ambil mana beg. Lepas tu saya pun call Dr. Hasrizal. Okey. Dr. Hasrizal ni kan. Dia kata Dr. Hasrizal tu dulu classmate saya masa degree. Oh, okey. Dia kata Jan, pinjam beg nak pergi hiking. Dia kata ambil lah. Saya pun ambil dengan dia. Khamis tu saya balik kampung. Hari Jumaat pagi kita orang pergi ke starting. Lepas tu kita orang naik. Hari Sabtu turun. Habis. Itu yang first gunung saya yang saya rasa tak penat sangat sebab kita masa tu umur muda kan, umur 22 kan. Tak perlu training, tak perlu. Orang ajak terus pergi. Tak tahu terus baik ke? Tak tahu terus sampai je. Okey. Siap camping kat atas gini, pikul berat. Dan saya ada pengalaman sampai sekarang saya akan ingat dua kawan saya tu. Masa tu kan kita first timer kan, newbies kan. On the way turun saya fikir apa beg aku ni berat daripada sama berat dengan masa naik. Rupanya ada dua kawan saya tu. Okey. Dia letak 3 biji batu dalam beg saya. Dah sampai bawah dekat parking kereta, barulah saya tahu ada 3 biji batu tu. So, dua orang ni saya akan ingat sampai bila-bila. Kemudian, dia start minat tu bila saya join kelab rekreasi student Di KUSTEM. Masa tu KUSTEM. Okey. Sekejap. Dah UMT dah. Dia orang ajak pergi 3 gunung dalam masa 3 hari. 3 hari? Gunung dekat Cameron Highland. Gunung Berembun, naik ikut Golf Resort tu, turun ikut ada ladang teh tu. Okay. Gunung Berincang. Masa tu starting dia kita orang naik malam. Belakang pasar malam lama, tapak pasar malam lama. Kita naik sampai ke puncak ada menara tu. Kemudian kita orang camping dekat starting Gunung Irau. Naik ke Gunung Irau, camping dekat puncak, kemudian turun. Situ dekat start daripada situ barulah betul-betul saya rasa ni hobi saya. Oh. Kemudian tapi saya berhenti hiking 2012. Saya berhenti hiking jap. Masa tu mungkin tak ada geng kot. Dulu-dulu dia kena ada geng baru semangat sikit. Kemudian saya injured lutut kanan saya badminton tahun 2015. Okey. 2016 2 tahun tu memang body saya naik, perut saya buncit sebab saya duduk memang tak ada aktiviti langsung. Badminton tak boleh lala sekali saya pergi jumpa doktor. Saya kata, "Doktor, member saya ada nak naik Gunung Tebu sebulan lagi. Saya tak nak operate. Macam mana saya nak handle lutut saya?" So doktor bagi cadangan kayuh basikal, berenang dengan jogging. Try yang mana yang buat lutut kita tak sakit. Okey. So confirm lah basikal kan. So pagi sebelum masuk kerja, petang lepas balik kerja, saya kayuh je. Beberapa kilometer, pusing airport apa semua kan. Daripada Tok Jembal, pusing airport dapat 15 km kan. 12 kot. 11 ke 12 km. Lepas tu lamalah saya buat. Dalam sebulan lebih tu kan. Lepas tu saya join naik Gunung Tebu. Yang kali kedua saya naik kan. Okey. Alhamdulillah. Boleh naik tanpa sakit lutut. Oh, maksudnya dah tahu kaki okey. Masa tu saya kata alhamdulillahnya dapat naik apa semua kan. Saya ada lagi gambar yang second time saya naik tu kan. Turun gigit gigi sendiri. Memang masa turun tu dia sakit, memang sakit sangat lah. Sebab bila kita turun kita tekan. Oh. Kita tekan lutut tu. Akhirnya sampai sekarang Gunung Tebu tu 7 kali dah saya naik. 7 kali ya? 7 kali dah. Gunung Sarut 5 kali. Kemudian dia bermula 2015 ke atas tu Malaysia dah start ramai buat company outdoor. Okey. Sebelum ni kita pergi macam Gunung Tebu tu, saya pergi. Kita orang permit kita tak payah mohon masa tu, tak silap saya. Kita orang buat surat 2 version, 1 ke pejabat hutan yang ada ranger dia jaga dekat starting, satu lagi kepada polis. Okey, kita orang senarai nama ni sebanyak ni
akan naik Gunung Tebu, turun esok, kalau jadi apa-apa kita orang akan bagi tahu balik. Maknanya kalau kita orang tak datang ambil, tak bagi tahu balik polis kat setiu tu, kena cari lah. Kalau dulu, sekarang ni tak. Sekarang ni company outdoor tu yang akan cari guide yang berlesen. Dia akan bayar permit kepada pejabat hutan, wajib permit sekarang ya. Apa-apa hutan simpan jangan simply masuk. Minta aja permit, tak susah pun. Lepas tu dia orang akan collect duit dan dia orang akan masak. Dulu-dulu kita masak sendiri. Saya memang dikenali sampai ke umur 46 tak pandai masak. Kan, nak masak nasi kat rumah saya pun anak saya yang masak, anak sulung saya kan. Kalau wife saya tak ada. So, ini dia start dah daripada 2015 tu dia start boom hobi mendaki ni. Sebab dulu-dulu ramai yang otai-otai ni dia pergi overseas pun dia orang jenis kaki adventure. Kena fikir sendiri kan, trek kena fikir sendiri. Ni kita bayar je satu company tu, dia akan uruskan semua. Ada tu sampai tiket kapal terbang. So bermula daripada Kinabalu 2017 saya naik selepas Gunung Tebu tu. Bermula daripada tu lah saya pergi, bila dah banyak dah gunung dekat Malaysia saya pergi, G7 dah settle, so saya start pergi ke Indonesia. Gunung Rinjani, Gunung Kerinci, Perau, Merbabu. Kemudian dia bila kita dah start satu level tu dia akan nak lagi. So kita orang pun start. Kita orang group kita sendiri kan. Kita orang ada circle mendaki di Terengganu, circle mendaki di KL. KL paling banyak lah, paling ramai lah. So kita orang start pergi Annapurna Base Camp. 2023. Masa tu saya risau sebab saya tahu body saya mudah kena AMS, Acute Mountain Sickness. Maknanya di ketinggian 2,800 meter ke atas, kalau tubuh kita lambat adapt dengan altitude tu, kita akan start rasa symptom of EMS. Sama ada sakit kepala, mual nak muntah. Saya alhamdulillah setakat ni tak pernah lagi sakit kepala yang sampai ada setengah orang tu nak hantuk kepala ke dinding. Ada. Saya hanya kena masa nak turun peak. Pergi peak saya tak pernah kena. Turun saja peak saya akan rasa mual nak muntah. So biasa kalau kat Kinabalu tu saya tapau semua makanan-makanan yang ada dekat kantin tu. Dia Kinabalu kan dia hidang secara buffet kan. So saya minta orang kantin tu bungkus untuk saya. So saya turun cepat sampai ke bawah 2,800 baru saya makan. Baru kita punya nak muntah tu hilang. Okey. Kemudian ke Muncak lah kot. Ke Muncak saya punya wishlist dalam hidup saya Everest Base Camp lah. Sebelum ni saya tak pernah terlintas nak pergi. Sebab saya tahu Kinabalu saya dah pergi 7 kali. 7 kali saya kena EMS. So saya tahu saya punya tubuh saya macam mana. Tapi alhamdulillah Annapurna saya tak kena. Walaupun dia tinggi 100 meter daripada Kinabalu. Tapi mungkin sebab track dia kot. Track dia tu macam daripada starting tu naik, turun. So tubuh kita jadi cepat adapt dengan altitude yang semasa tu lah. Kemudian tahun lepas, 2 tahun lepas lah saya pujuk circle saya ni, jom EBC sekali je seumur hidup. Kan? So ramai yang setuju. 10 orang saya dapat kumpul. Yang lain tu dia ada kekangan lain-lain tu, dia pergi dengan trip lain apa semua tu. So kita orang pun pergi. 5 hari pertama tu alhamdulillah view dia lagi cantik daripada Annapurna. Masuk hari ke 6, altitude ke 4,900, 5,000 lah kan. Masa tu saya tengok ada Mak Saleh ke, Indian ke apa semua tu, ramai dah start kena EMS. Ramai yang kena rescue dengan helikopter. Helikopter dia 2,500 USD satu hala balik. Untuk yang nak balik dekat yang nak balik 2,500 USD dalam 10,000 lebih. So kumpul lah sampai maksimum 4 orang yang boleh naik tu. So masa tu saya start injured dekat CBL Cemurung Berumbung Langsir 2 minggu sebelum saya biar. Kemudian seminggu selepas tu saya rasa sakit tempat yang sama dekat Buku Lali tu, di KL Marathon Standard Chartered tu. Tapi saya biar. Seminggu kemudian kita orang pergi Nepal. 5 hari pertama tu 5 hari yang petang tu saya baru rasa start sakit.
Sebab ramai yang pesan kalau injured, hati-hati sebab nanti dia akan jadi bloated, dia akan jadi lagi membengkak. Disebabkan pressure di kawasan tinggi. Sebab EBC ni 5,364 meter ni, dia sama tinggi dengan Firefly balik KL. 17,600 kaki. 17,600 kaki. Dia sama tinggi. So saya memang hari ke-6 tu memang demotivated dah sebenarnya, sebab tak sangka first time saya injured masa on track kan. Kemudian hari ke last tu memang tak boleh jalan langsung, saya kena papah. Last sekali saya keluarkan duit $200 untuk bayar kuda untuk bawa saya ke EBC. Memang saya sedih lah, memang kan kita macam-macam mana pun kita rasa nak naik dengan kaki, turun dengan kaki dengan selamat. Tapi ni first time saya injured on track. Bayar kuda yang sangat mahal tu kan, untuk sampai juga dekat 1,000 kan, $200 untuk dia hantar saya ke batu EBC tu dan turun balik ke Gorakchep. Turun je Gorakchep tu, saya tak rasa EMS lagi. Bila lunch sampai, tiba-tiba kita lapar kan, tiba-tiba apa sebab dia hilang selera ni, lepas tu rasa mual. Sudah, saya kata confirm. Sebab kita orang baru turun daripada EBC ke Gorakchep kan. Confirm kena ni. Last kali saya cuba satu sudu. Masa tu saya ambil nasi bubur apple. Masuk je ni, terus dia macam lekat kat sini. Saya tahu dah. Saya berlari keluar hotel tu, dia ada satu sinki besar, saya muntah semua keluar. Yang satu hari makan tu semua keluar. Sampai rasa perut kosong lah. So saya balik, semula masuk ke dalam kantin tu, kawan saya tanya. Dia kata, "Jack, nak balik hari ni ke nak balik esok?" Saya hanya buat gini ya. Helikopter hari ni. Order 15 minit sampai helikopter. Lepas tu terpaksa memang saya dah tak boleh jalan, saya tak boleh apa dah. Memang kalau saya stay, saya akan menyusahkan orang. Dan Alhamdulillah masa tu kita orang dapat kumpul 3 orang naik helikopter tu, walaupun tak dapat hak orang keempat, tapi tak okey lah daripada bayar seorang kan. So turun. So nasihat saya kepada yang mula-mula nak mendaki tu, nak pergi mana-mana study dulu. Baca blog. Tengok video orang, tengok track dia tu macam mana. Adakah track dia tu menaik je macam gunung-gunung di Indon kan? Di Indonesia, gunung dia tu kebanyakannya gunung berapi. So dia tak ada naik turun, dia straight naik. Satu, kena jaga EMS. Nombor 2, study betul-betul track tu macam mana. Nombor 3, latihan sebelum pergi memang kena cukup. Dan latihan tu berbeza. Kalau macam Gunung Fuji, saya dah pergi 2 kali Gunung Fuji, track dia senang. Track dia cukup training di Bukit Besar Terengganu je. Tapi kalau Kinabalu, kena training tangga. Biasanya siapa yang follow saya, setiap kali saya pergi tu, saya akan bawa training di tangga radio RTM Terengganu. Buatlah 7-15 set kan, naik turun. Sebab gunung Kinabalu ni dia memang tangga daripada awal sampai ke atas. Dia bertangga. Kita akan kalau tak cukup training, kita akan sakit masa turun. Sebab break. Kalau tak cukup training tangga, masuk kapal terbang on the way balik Malaysia, Semenanjung ni mengangkanglah jalan. Saya ada banyak simpan video kawan-kawan yang masuk kapal terbang kena pegang dinding, waktu mengangkang. Okey, baik. So itu dia pengalaman daripada pendaki yang cukup berpengalaman, telah menakluki G7 di Malaysia dan dah pergi ke Indonesia, kemudian sampai juga ke Annapurna dan naik juga ke Everest Base Camp yang 17,000 kaki ataupun 5,000 meter daripada paras kaki aras laut. Dan itu dia sedikit pesanan daripada Cik Ajeh untuk siapa-siapa yang cuba untuk menceburkan diri ke dalam bidang mendaki gunung. Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Ajeh. Stay tune, kita akan dengar lagi pengalaman-pengalaman dan nasihat daripada Cik Ajeh sebagai pegawai sains untuk sesi yang ketiga. Okey, baik. Kembali lagi anda semua dalam podcast Sembang ke Laut, Ilmu Laut Kita Sembang. Baik. Di sesi yang ketiga ni, kita nak dengar tentang sedikit tentang apa yang berlaku tentang pengurusan pantai kita. Baik, Encik Ajeh, sebagai seorang lulusan bidang sains samudera,
Apa yang Cik Aje boleh bagi pendapat sebagai seorang pegawai sains dan yang banyak terlibat dengan penyelidikan di kawasan pantai ni, sejauh mana seriusnya isu hakisan pantai di Malaysia ataupun khususnya mungkin di negeri Terengganu? Okey, hakisan pantai ni banyak berlaku di kawasan sensitif area, terutama kawasan yang ada penduduk kan. Dan dia boleh menyebabkan banyak peruntukan daripada kerajaan untuk jaga daripada hakisan pantai kan. So saya sangat berharap UMT mempunyai banyak pakar-pakar dalam bidang pantai ni. Mungkin mereka dilibatkan dengan secara yang lebih serius mungkin, sebab hakisan pantai ni memang dia akan berlaku setiap kali monsun timur laut. Macam zaman saya, kalau pantai UMT ni jauh ke depan sana kan, maknanya sekarang ni mungkin 100 meter dah hilang dah daripada zaman saya. So daripada sebab master saya dalam bidang littoral drift direction dekat Merang. Okay. So bila ada man-made structures di pantai yang macam breakwater, so clearly kita boleh nampak ke arah mana pantai itu bergerak, sedimen pantai itu bergerak. Kalau apa-apa pembangunan yang akan berlaku, yang akan ataupun kawasan hakisan tu, mungkin data-data daripada sebelum ni kita boleh bincangkan untuk model mana untuk kita buat pengurusan zon pantai tu. Sebab kawasan pantai ni kita tak boleh nak elak daripada hakisan. Kalau macam zaman sekarang kan macam tengah sea level rise kan. Kalau kawasan yang ada mangrove mungkin hakisan tu slow sikit ataupun memang dia terlindung. Tapi kalau kawasan yang open area, straight coastline yang tak ada pocket bay tu, pasir akan bergerak. Sedimen akan bergerak sama ada ke offshore ataupun ke pantai yang bersebelahan. Dia punya direction dia lah. Sebagai seorang pegawai sains yang dah lama berkhidmat, sejauh mana Institut Oceanografi bersungguh-sungguh membantu dalam menguruskan isu hakisan ni, dan apa sebenarnya sumbangan-sumbangan Institut Oceanografi terhadap maksudnya apa usaha-usaha yang kajian yang kita sedang buat untuk bantu menyelesaikan isu ni? Sepanjang saya berada di INOS, isu berkenaan hakisan pantai ataupun pakar dalam bidang pantai ni sebenarnya bermula daripada Prof. Dr. Rosnan dululah, saya punya supervisors. Sebab masa tu projek-projek dia semua dekat pantai. Apa kesan aquaculture project kepada pantai, hakisan pantai daripada man-made structures. Masa tu projek IRPA, macam-macam lagi kan. Kemudian ada juga zaman Dr. Rosnan tu, Prof. Rosnan tu dipanggil pihak swasta untuk study dan bagi pandangan. Macam resort di Pahang dulu saya pun ada ikut sekali. Pihak pengurusan resort tu dia tanya pendapat kita macam mana nak handle. Okay. So kita bagi secara berreport lah macam mana resort tu nak boleh untuk man-made structures yang mana yang sesuai. Sebab semua kawasan hakisan tu penyelesaian dia tak sama. Penyelesaian dia berbeza. Sama ada kita buat saya lebih kepada saya secara peribadi, saya lebih suka buat offshore breakwaters. Okay. Tanpa mengganggu pantai. Sebab kalau kita letak batu di pantai, kita akan kehilangan tumpuan kepada pelancong. Okay. Sebab kita dikenali dengan kawasan yang pantai yang cantik kan. Tiba-tiba pantai tu hilang dan berbatu je. Macam benda tu sama je lah dengan tempat lain kan. So saya rasa saya lebih suka kepada penyelesaian secara offshore breakwater, supaya ombak yang kuat tu dipecahkan di tengah laut lagi, dan ombak yang slow saja, halaju yang slow saja sampai ke pantai. Okey, baik. Macam tak menjawab soalan je. Potong kan?
Dia tak sampai ke hujung tu. Dia intro tu jadi panjang. Mungkin pendengar-pendengar nak juga tahulah. Okey, itu antara tanggungjawab yang datang daripada institut sendiri dan juga apa yang dilakukan oleh pegawai sains yang terlibat sama dalam penyelidikan. Untuk orang awam di luar sana, seutamanya mungkin Sekejap, boleh tambah Sekejap. Okey, INOS banyak juga terlibat dengan projek, contohnya EIA dengan Petronas. EIA itu apa? Sebenarnya dah 2 kali kita buat projek tu. ESI, Environmental Sensitivity Index. okey. Kan? Projek tu memerlukan kita melakukan kerja lapangan daripada hujung Kelantan sampai hujung Johor. Setiap 1.5 kilo ke 2 kilometer kena sampling kan. So collect data. Data apa tu? Data pantai, data mangrove, data dia sebenarnya katalah berlaku oil spill, kan, tumpahan minyak. Kawasan mana yang kita kena protect dulu? Daripada map report ESI itu kita dah buat beberapa zon sensitif, contohnya kawasan yang ada mangrove. Kalau zon yang kurang sensitif tu pantai yang berbatu contohnya kan. So kita kena protect dulu kawasan-kawasan yang dipanggil red zone tu, zon yang paling sensitif. Contohnya lah kan. So dalam masa yang sama, projek-projek consultancy work macam ni dalam masa yang sama memberi kita idea, pengetahuan baru macam mana nak sebab INOS ni dah lama, daripada tahun 2001 kita dah collect macam-macam data pantai, data laut, data sungai, data dalam tasik. So apa yang kita perlu buat ni combine together semua researchers luar dan UMT sendiri ni duduk sekali dan fikirkan macam mana keputusan yang terbaik untuk kita handle hakisan pantai ataupun hakisan tebing sungai ke apa semua tu, supaya kita tidak hilang nilai estetika yang macam sesuai untuk pelancongan dan ataupun untuk orang tempatan sendiri. Okey. So itu dia poin yang saya boleh highlight balik daripada Encik Ajer tadi adalah alam sekitar dan laut ni dia tanggungjawab bersama. So maksudnya semua orang perlu ambil tanggungjawab tu untuk sama-samalah kita solvekan dan dapat penyelesaian jangka panjang. Okey, kalau tadi Cik Ajer dah kongsikan kepada kita macam mana input ataupun solusi yang dibuat oleh Institut Oceanography sendiri dan tugas daripada pegawai sains sendiri yang terlibat sama dalam kerja-kerja penyelidikan, macam mana pula kalau macam pendengar-pendengar kita yang memang mereka ni orang awam tapi mereka ni mungkin komuniti yang duduk di tepi pantai dan sebagainya, apa yang mereka boleh sumbangkan untuk cuba menjaga juga pantai-pantai kita? Okey, biasanya pantai ni adalah tempat luahan laut. Sebab apa yang kita buang ke laut, kadang-kadang laut akan kembalikan semula. So antara program yang UNT buat, terutama masa World Ocean Week setiap Jun, kita akan jemput semua komuniti-komuniti yang ada di sekitar kita ni untuk buat beberapa aktiviti untuk macam sayangi penyu, beach clean up kan. Yang ni saya rasa bukan setakat World Ocean Week, macam-macam program pun kita akan selit dengan beach clean up. So masyarakat setempat pun boleh sama-sama untuk kita buang sampah, cuci sampah pantai kita. Sebab biasanya sampah-sampah ni sampah plastik, yang tu yang paling bahaya. Sebab sampah plastik ni dia boleh membahayakan hidupan marin. Contohnya macam straw mungkin boleh masuk dalam hidung penyu. Macam kita pernah, biasa kita tengok video kan, orang buang straw yang panjang tu daripada hidung penyu. Itu adalah antara yang paling dekat lah, program yang paling dekat antara UMT dengan komuniti setempat. Okey, baik. So itu antara sumbangan-sumbangan ataupun tanggungjawab yang pendengar-pendengar boleh ambil untuk sama-sama dalam usaha kita untuk menjaga pantai-pantai. Baik. Cik Ajer, sebagai seorang pegawai sains yang dah lama berkhidmat di Institut Ocean,
apa nasihat kepada pelajar-pelajar ataupun generasi muda yang ada minat dalam bidang marine dan pantai ni, kalau mereka nak turut sama dalam bidang macam ni, apa nasihat yang boleh kita bagi? Okey, macam saya cerita daripada awal tadi, saya nak tukar kos kan sebab saya tak minat sains samudera. Okey. Tapi selepas satu semester, saya start jatuh cinta dengan saya punya Khusus. kursus yang saya ambil ni. Sebab kita bukan berada di dalam kelas saja. Okey. Dalam masa yang sama kita belajar teori, information yang baru, kemudian kita keluar ke laut. Sebelum ni saya ingat dalam tu tangkap ikan je kan. Okey. Tapi sebenarnya water quality, pencemaran marine, banyak lagi yang kita boleh belajar. Geologi marine, usia enapan marine kan. So benda tu lama-lama dia menarik minat kepada saya sampai saya balik, mak saya kata, nak tukar kos ke? Kata tak nak yang ni. Okay. So untuk yang baru nak sambung degree ni, dalam bidang environment ni, alam sekitar ni, dia datang dulu. Kadang-kadang kita dapat kursus yang kita tak nak, yang kita tak pernah minta pun, tiba-tiba dapat yang ni kan. So nasihat saya, masuk dulu, cuba dulu. Sebab kadang-kadang apa yang kita belajar tu tak semestinya kita buat masa kita kerja. Tapi belajar ni dia akan melatih untuk otak kita berfikir. Sebab macam-macam kosmet saya sendiri pun tak semua yang bekerja dalam bidang yang sama, tapi benda-benda begini ni boleh melatih kita untuk menjadi manusia kan. Ada yang kawan saya tu pergi ke WWF kan, bidang yang sama, tapi ada yang pergi ke perkapalan kan. Tapi saya tengok yang pergi ke perkapalan tu, dia memang, kalau dia tengok pencemaran marine tu, dia marah betul lah. Memang dia jaga betul. Maknanya apa yang dia belajar selama ni tu berkesan lah. Maksudnya jiwa dia dah betul-betul. Jiwa sayang kepada alam sekitar. Okey. Kan? Ini untuk bidang saya lah. Kalau bidang lain saya tak tahu lah. Kan? Okey, baik. Nampaknya kita dah berada di hujung rancangan kita. Jadi dalam sesi-sesi yang terakhir ni, saya nak minta Encik Ajay untuk rumuskan balik perbincangan kita daripada awal tadi. Okay, kita dah bincang tentang drone, kita dah masuk tentang diving, kerja-kerja atas laut, kerja kapal, kemudian naik gunung sekejap. Okay, dan kita dah dengar macam-macam pengalaman yang Encik Ajay dah ni. Apa yang Encik Ajay boleh rumuskan? Mungkin kerjaya sebagai seorang pegawai sains, dan apa pesanan akhir kepada pendengar tentang kita perlunya menjaga pantai. Alhamdulillah, saya pun tak sangka saya diterima sebenarnya kerja di UMT ni. Berapa tahun lah? Sejak 21 tahun. Tahun ni 21 tahun. Ulang tahun ke 21 tahun. 15 September. 15 September. Kalau 15 September ni cukup 21 tahun. So bidang environmental ni paling best. Bukan macam abang tau. Paling best sebab kita banyak dengan komuniti setempat. Okay. Contohnya, kalau kita pergi ke mangrove area, kita akan jumpa orang yang komuniti dalam mangrove area. Kalau kita pergi ke marine mammal kan, survey marine mammal, kita akan jumpa komuniti-komuniti yang tahu berkenaan dengan dugong, penyu, penyu, behavior dia orang, yang tu yang kita, benda yang pengalaman yang kita tak dapat daripada buku. Okey. Dapat daripada orang yang berpengalaman dalam macam nelayan, orang yang menangkap belangkas contoh kan. So banyak kita dapat tahu secara direct lah dengan dia orang kan. Benda yang kita tak belajar daripada buku. So saya, alhamdulillah lah, saya memang saya sangat suka dengan kerjaya saya sekarang. Dan insyaAllah pencen pun dalam bidang ni lah. Ya, bidang ni ya. Okey, pesanan akhir untuk orang-orang yang mendengar ni. Mungkin Cik Ajay, sikit. Pesan saya, sayangilah hidupan marine. Sebab hidupan marine macam kita negara tropika kita ni, kita tak banyak
yang contohnya yang macam kalau orang lain dia macam-macam banyak spesies kan. Kita hanya ada beberapa spesies penyu, beberapa spesies dolphin. So jaga laut kita, jangan buang plastik sekali-kali sebab akhirnya akan ke laut, ikan akan makan plastik tu, mikroplastik dalam ikan tu akan kembali semula ke kita. Okey, itu dia pesanan daripada Cik Haji tetamu kita. Okey, jangan buang sampah, jaga laut, sayangi laut. Itu semua adalah perkara-perkara yang perlu anda jalankan. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai manusia yang duduk dekat dengan laut. Okey, baik. Di akhir rancangan ini saya minta anda semua untuk dengar balik keseluruhan daripada awal sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe apa podcast kita hari ini. Komen juga tetamu apa, sesiapa lagi tetamu-tetamu yang ingin kami bawakan ke dalam episod-episod seterusnya. Itu sahaja daripada kami untuk episod kali ini. Terima kasih banyak Cik Azam sudi untuk masuk ke podcast kita pada kali ini. Nantikan siapakah tetamu yang akan hadir untuk siri yang seterusnya. Itu sahaja daripada saya, Pok Cha. Podcast Sembang ke Laut, ilmu laut kita sembang. Pucuk pauh dan 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Assalamualaikum.